Wow, kes ni memang panas. Berlaku dekat Johor dan secara jujurnya, ini antara kes yang boleh kita label sebagai mengejutkan, mengecewakan dan membimbangkan. Sebelum ni kita biasa dengar dengan kes flying passport yang selalunya melibatkan pegawai immigration. Mereka ditangkap hasil operasi dan siasatan agensi kawalan dan pelindungan sempadan ataupun AKPS. Tapi kali ni plot twist dia berat. Apa inti kes dia? Sebab apa yang berlaku kali ini melibatkan pegawai AKPS sendiri. Dalam satu operasi pemantauan oleh unit integriti di bangunan Sultan Iskandar, seorang pegawai AKPS dikesan membawa 2 telefon bimbit ketika bertugas. Bila pemeriksaan dibuat, mereka jumpa bukan 1, bukan 2, tetapi 8 pasport warga asing yang disorokkan dalam motosikal Honda Vario. Apa perinciannya? Mereka menjumpai 6 pasport daripada China, 1 daripada Indonesia, 1 daripada Vietnam dan semua pasport ni pula disorok kemas dalam beg hitam. Macam operasi rahsia. Dan akhirnya semuanya terbongkar. Pegawai berumur 32 tahun tu terus diremat 4 hari dan dia siasat di bawah Akta Pasport 1966 kerana memiliki pasport orang lain tanpa kuasa yang sah. Motosikal, telefon bimbit dan semua pasport berkenaan telah disita untuk siasatan lanjut. AKPS kemudiannya mengeluarkan kenyataan rasmi menegaskan bahawa mereka tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai yang melanggar arahan integriti, terutamanya di pintu masuk sepadan negara. Dan ini poin paling penting. Kes ni bukan sekadar memalukan, ini bukti kenapa pengurusan dalaman perlu sentiasa ketat dan konsisten supaya pintu masuk negara tak jadi lubang bocor yang boleh disalahgunakan. Integriti ni guys, bukannya slogan. Dia adalah ujian sebenar bila kuasa ada dekat tangan kita. Kalau kau ada tanggungjawab untuk jaga sepadan negara, tak ada ruang lagi dah untuk main belakang.